Hai, Assalamualaikum korang. Saya Aisyah. Saya minggu lepas, saya ada settlekan masalah klien saya. Seorang kaki tangan awam, KKM lah. Okay, dia ada masalah tunggakan kereta di mana agak lama juga tak buat pembayaran. So, dia dapat surat daripada agensi-agensi yang berkaitan untuk settlekan yang tunggakan tu lah. Klien saya ni, dia bekerja dalam sektor awam tapi contract of the service lah. So, bila dia nak buat refinance, banyak agensi yang tolak. So, dia jumpa dengan saya pun melalui ketika saya bersiaran di TikTok lah. So, dia PM kita untuk buat semakan kelaikan. Bila saya buat semakan kelaikan, saya lihat tunggakan kereta tu dah pergi kepada section D, kod nombor 11 iaitu legal. So, kita di Dek Guru, kita sediakan solusi, kita sediakan strategi macam mana nak settlekan masalah klien saya lah. So far, Alhamdulillah, kita dapat susun semula kewangan dia, clearkan masalah bad record dan yang paling penting, pembayaran bulanan dia pun dapat yang paling rendah. So, kepada korang yang ada masalah yang sama, korang boleh PM Dek Guru.